الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: apabila kamu telah berbuat demikian dan takdir bagi kamu adalah baik, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu dan kehidupan yang sentosa dan bahagia. Jika takdir bagi kamu tidak baik, maka Allah akan melindungi kamu dari perkara yang tidak baik itu melalui kepatuhan kamu kepadanya, dan Allah akan menghindarkan kamu dari kesalahan sehingga masanya berakhir. Inilah nasihat untuk kamu. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia itu ada berbagai-bagai kesalahan, dosa dan noda yang semua itu menjauhkan manusia itu dari Allah. Melainkan manusia itu dibersihkan dari segala noda dan dosa itu. Tidak seorang pun yang dapat menghampiri dia, kecuali orang itu telah bersih dari kekotoran takbur dan dosa. Seperti juga misalnya seorang itu tidak dapat duduk dekat raja jika orang itu berbau busuk dan badannya kotor. Oleh yang demikian, bala bencana itu adalah pembersih dan penukar kepada yang baik. Nabi pernah berkata, demam sehari itu adalah menyapu bersih dosa setahun. Syarahan yang ke-19. Semasa iman kamu masih lemah, maka sekiranya kamu berjanji, kamu akan tunaikan janji itu. Jika tidak, iman kamu akan berkurangan atau kepercayaan kamu hilang. Tetapi jika iman ini telah kuat dan teguh tertanam di hati sanubari, dan kamu disampaikan firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala al-maliku tuni bihi istakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Quran surah 54 ayat 12. Quran surah ayat 54 surah 12. Ini Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu, yakni mulai hari ini,
menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Dan firman ini disampaikan kepada kamu banyak kali, maka kamu pun menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Dan hilanglah dari kamu kehendak, nafsu dan lakuan kamu sendiri, dan kamu pun terus hampir dengan Tuhan, yang hampirnya tidak kamu nampak, dan teruslah kamu tenggelam di hadrat ilahi. Maka jadilah kamu seperti bekas yang berlubang. Tidak ada air yang boleh tinggal dalam bekas itu. Kamu menjadi seperti tong kosong yang berlubang. Dengan itu, hati kamu pun penuh dengan Allah sahaja. Tidak ada yang lain dari Allah dalam hati kamu itu. Kamu pun bersih dari yang lain daripada Allah. Allah akan redha dengan kamu, dan kamu dijanjikan dengan segala rahmat, nikmat dan keampunannya, dan kamu merasa senang dengan Allah. Kemudian kamu akan diberi sesuatu janji. Okey. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kerana kita dihimpunkan dengan suasana ilmu dan persekitaran. Seperti mana boleh tegaskan berdasarkan kepada hadis Nabi, perhimpunan dan persekitaran ilmu adalah suasana yang selamat ketika dunia sedang berada di fasa-fasa fitnah. Ya. Perhimpunan ilmu dan persekitaran ilmu adalah keadaan yang selamat, disebut oleh Nabi SAW. Daripada 3 keadaan yang selamat. 1, ilmu dan persekitaran. Yang kedua, dakwah dan persekitaran. Yang ketiga ialah jihad fi sabilillah dan persekitaran. Jadi lain daripada 3 tu, semuanya fitnah. Artinya kita terdedah kepada fitnah dunia, tipu daya dan sebagainya yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita mohon pada Allah memelihara kita, menjaga kita daripada fitnah dunia serta kerosakannya, dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan yang boleh kita kenai, ya, yang boleh kita kenai kita ini berada dalam fitnah, terfitnah atau tidak. Kalau tak ada ilmu, kita pun tak tahu, kita rasa kita betul, ya. Padahal kita sedang bergelumang dengan salah, dengan dosa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkannya, amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini kita nak sambung lagi kajian kita, penelitian kita merujuk kepada syarahan yang ke-18. Ada sikit lagi syarahan yang ke-18. Dan Walid tak mau nak panjang-panjang ngomel komen apa. Syarahan yang ke-18 ni pun sama. Kita duk berbincang tentang macam mana nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merupakan bahagian ataupun fasa perbincangan yang paling panjang dalam teks kitab kita. Kan? Nak bina macam mana nak wujud, nak ada hubungan dengan Allah pendek, ya. Tapi macam mana nak jaga tu panjang. Nah, di sana menunjukkan kepada kita yang susahnya nak jagalah. Banyak keadaan yang macam tu. Nak menang pilihan raya tu mudah, tapi nak jaga kemenangan itu payah. Nak jadi baik itu mudah, tapi nak jaga kebaikan itu payah. Begitulah seterusnya dalam hal apapun. Jadi mudah-mudahan kita harap seperti mana kita harap pada Allah tadi. Kita panjatkan harapan setinggi-tingginya Allah SWT menolong kita lah. Innahu
waliul mukminin, semuanya Allah adalah penolong orang yang beriman. Jadi kita harap Allah SWT tolong kita, limpahkan rahmat kepada kita. Sebab kita bukan ada daya, bukan ada upaya apapun, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan pertolongan Allah SWT itu mudah-mudahan kita dapat menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Istilah kita nampak simple, jaga hubungan. Dalam hubungan itulah iman. Allah menjaga iman kita. Dalam hubungan itulah Islam. Allah menjaga Islam pada kita. Dalam hubungan itulah ihsan. Moga Allah menjaga ihsan pada kita. Sampailah hidup kita berakhir, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi berdasarkan kepada kita cakap tadi topik, kita bercakap tadi tentang kita sedang berbincang macam mana nak jaga hubungan dengan Allah SWT. Sejauh perbincangan kita, sejauh kita membincangkan syarahan yang ke-18 ni pun tentang hal yang sama lah. Tentang hal yang sama. Musannif Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala duk menerangkan kepada kita langsung tak langsung bagaimana sepatutnya kita berpandangan terhadap Allah. Bagaimana kita sepatutnya berpandangan terhadap Allah. Dengan maksud mudahnya ialah jangan kita ada pandangan yang salah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan artinya sesuatu yang datang daripada akal, datang daripada pemikiran yang salah terhadap Allah. Termasuklah pandangan yang salah terhadap Allah ni buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka tak baik kepada Allah, sangka tak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian daripada buruk, sebahagian daripada buruk pandangan, buruk pandangan kepada Allah SWT yang tak wajar ada kepada kita. Musannif berbincang tentang itu, nak bagi tahu kepada kita langsung tak langsung. Penyakit itulah yang paling banyak ada pada manusia, ada pada kita. Sangka tak patut, sangka tak betul, sangka buruk, sangka yang salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung tak langsung musannif nak mengingatkan kita jagalah. Jagalah. Satu. Yang keduanya yang kita dah bincang ni, boleh reply balik saja apa yang telah kita bincang. Mengingatkan balik apa yang telah kita bincang. Yang keduanya ialah kita buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca balik semua jumpa tu kita bercakap tu. Tu di atas tu. Tidak sopan itu berarti buruk adab. Kita buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu perkara yang boleh menyebabkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rosak. Menjadi rosak. Jadi mudah-mudahan perbincangan yang telah lalu itu menjadi pelajaran yang baik kepada kita lah. Yang kita nak bawa dalam life kita, yang kita nak bawa dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita lah. Yang kita nak bawa sepanjang hidup kita. Bukan hari ini saja. Sepanjang hidup kita nak bawa. Agar kita tidak ada buruk sangka. Tadi kita sebut awal buruk sangka, sangka buruk, sangka yang tak patut dengan Allah SWT. Dan yang keduanya kita sentiasa baik adab. Baik adab ni orang kita sebut beradab lah. Sentiasa kita baik adab ataupun beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana musannif pun dah berbincang dengan kita sikit sebanyak terkait dengan apa? Terkait dengan maqamat, terkait dengan macam kita sebut semalam, kita sebut level, terkait dengan level kerohanian kita.
Ya, sepatutnya semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik. Itu pun dia sebut juga dalam itu tentang wali abdallah, ghaus lah, apa semua tu. Itu gambaran lah yang nak menunjukkan kepada kita sepatutnya kita berkembang. Sehari ke sehari itu berkembang, ya kan? Jangan kuih sehari kuih jahanam, kuih sehari kuih jahanam, kuih sehari kuih jahanam. Sebab dalam pendekatan kerohanian, kalau dia tak berkembang, dia jatuh lah. Kalau dia tak berkembang, dia menguncup lah bahasanya kan. Kalau berkembang, dia naik ke atas begitu. Kalau dia menguncup, dia jatuh ke bawah begitu. Itulah rohani kita, ya? Yang kita sebut maqamat. Begitu. Kalau dia berkembang, dia naik ke atas satu tahap, dua tahap. Satu tahap, dua tahap, berarti 4. Satu tahap, dua tahap, 3 tahap. Semalam kita tulis yang ni juga. Itu berkembang. Dia naik atas macam tu, dia berkembang. Dan ini dia naik atas, menaik kita sebut. Dan dia boleh jatuh ke bawah. Boleh. Jatuh ke bawah tu menguncup lah. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Siapa yang tak mengembang ke atas, dia menguncup ke bawah. Itu bahaya lah. Ya. Sebab menguncup ke bawah ni dia ada 4. Nombor 1 ikut nafsu. Nombor 2 ikut iblis. Nombor 3 syirkah. Berarti jadi syirik, terlibat dengan syirik dan sebagainya. Keempat kafir. Ini bahaya lah. Jadi kita tak boleh, kalau posisi kita di sini, kita kena start naik daripada sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Dia kena macam tu lah, seterusnya. Dan ini kalau tak berlaku, maksudnya perkembangan itu berlaku setiap hari. Ya. Setiap hari sepatutnya macam tu. Kita ambil perkataan hari lah. Boleh saja setiap minit, boleh saja kita sebut setiap saat, tapi nampak macam dahsyat sangat. Hanya kita ambil hari je. Setiap hari sepatutnya kita berkembang macam tu. Bukanlah bermakna setiap hari tu naik, 7 hari sampai ke atas ni. Selesai. Bukan. Maksudnya dia naiklah, sesuai lah dengan kadarnya untuk sampai di posisi-posisi yang kita tulis nama dia awam. Nombor 2 tawabin. Nombor 3 muhafizin. Nombor 4 muqarrabin. Nombor 5 salihin. Nombor 6 syuhada. Nombor 7 siddiqin. Jadi dia duduk berjalan naik. Kan? Katakanlah umur kita 12 tahun duduk ni. Kan? Umur 12 tahun duduk di awam. Jadi kalau umur sudah sampai 5-60, duduk dah tali lah mudah-mudahan. Dengan izin Allah SWT. Paling tidak pun. Kan? Mesti boleh faham mesti. Ini umur 30 duduk tak tentu hala mana duduk pun tak tahu lagi. Kan? Umur 50, takut yang kita bimbang sekarang ni, kita duduk main di bawah ini. Kita sedang bermain di bawah ini. Ya, di bawah ini. Kita sedang berada di sini. Ikut nafsu lah, ikut iblis lah. Syirkah lah, terlibat dengan syirik lah. Kemudian apa lagi? Jadi kafir lah. Ya. Kita takut. Kita wajar ada kebimbangan seperti ini. Ini Azrin tak ada? Okey, tak apa. Tadi kelas pagi tadi ada? Kalau tak payah kita buang lah. Walid, jenis kepala Walid bukan jenis nak cakap banyak. Aku tak kenan saja. Habis ya. Aku tak mau tengok. Kepala kita macam tu. Okey, tak apa. Kita takut kita berada di bawah ini ya. Kita berada dalam lingkungan. Mungkinlah, tak tahulah. Kita tak ada, tuan-tuan tak ada di kalangan kita yang bertanya pun. Tapi Walid pencetuskan pertanyaan. Apa mungkin kalau orang tu dia ikut nafsu, dalam masa yang sama dia awam?
Apa mungkinkah? Pertanyaan tu bila belum tanya? Adalah hati. Mana ada betul itu? Mana betul ya? Boleh atau boleh terima lah. Jadi posisi ini seolah-olah makamnya awam, seolah-olah lah makam awam, asfalnya nafsu. Boleh jadi gitu kah? Dalam konteks kerohanian dia tak ada, dia tak boleh jadi macam ni. Dia tak boleh sama sekali. Dia tak ada pun. Sebab dasar kepada kerohanian itu ialah tidak boleh campur aduk di antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq. Jadi kalau keadaan tu dia macam tu, yang sebenarnya semua ini ikut nafsu. Tak ada pun yang kata makam di sini. Tak ada pun. Yang mungkin ada adalah perasan-perasan kita. Kita perasan yang kita ni duduk dalam awam. Duduk di awam ni lah, kita perasan. Jadi kita nak mengelak daripada perasan-perasan tu. Sebab itulah kita kena faham kerohanian. Kita tak mau kita berada di dalam posisi yang tertipu. Semalam kita baca kitab semalam kan. Salahuddin pula. Syekh Wali Raslan, Fathur Rahman. Tapi kita tak bincang lagi, kita cuma baca. Kita cuma baca semalam penamat dia tu kan, sebelum kita berhenti semalam. Kalau kita tak sampai kepada poin keyakinan yang kita duk sebut semalam ni, sebenarnya kita duk tertipu kan. Tertipu dengan ibadah kita. Ada yang tertipu dengan maqamat. Dia pun sebut. Tak kira buka Fathur Rahman malam kita baca. Kita tertipu dengan maqamat katanya. Itulah dia sebut maqamat ni dia. Kita tertipu dengan keberadaan kita. Kita duk perasan kita duduk dalam awam. Kita duk perasan kata kita duduk dalam tawabin. Padahal kita duduk dalam kelompok nafsu. Parah lagi kita duduk dalam kelompok iblis. Parah daripada itu kita duduk dalam kelompok syirkah. Parah lagi daripada itu kita duduk dalam kelompok kafir. Cuma dalam suasana kita ni, mudah-mudahan kita tak duduklah dalam kelompok teruk-teruk ni teruklah ni, teruk-teruklah. Nafsu tu bolehlah pasal kita baru duduk belajar kenal je kan. Kita andai kalau betulah. Kan? Paling tidak pun kita duduk di garis ni. Kita duduk di garis ni yang saya tanda ni. Paling tidak kita duduk tang ni lah. Kan? Jangan jatuh dalam ni. Itu yang kita maksudkan tadi. Bahaya belum kalau jatuh dalam ni, bahaya ni. Kalau kita duduk tang ni, kita selamat sikit lah. Duduk nampak dah pondok. Nampak dah pondok dah. Kan? Sini nampak banglo. Nampak duit banyak. Nampak berapa je? Nampak bujang timbang 3. Jual lepat pisang. Semua nampak ni. Duduknya nampak ni. Kan? Tapi bila kita duduk tang ni kita nampak hak ni elok lagi pada hak ni mengarut lah. Kita akan nampak itu. Ada perbincangan ni tentang posisi ni. Tapi kita tak bincang pasal kita rasa macam alah kita boleh faham lah. Tapi itulah dia. Bila kita duduk di posisi ni, kita nampak, aku kena pergi mengaji, aku kena belajar, aku kena tahu, aku kena, kita akan nampak macam tu. Di posisi tengah-tengah ni, garis pemisah ada di sini. Sebab itulah kita belajar hal jasmani, dia pencari. Hal jasmani, dia pertama-tama hal jasmani itu adalah pencari kan. Maksud pencari itu ialah pertama sekali dia nak kenal Tuhan, dia nak kenal agama, dia nak sesuai dengan fitrah lah. Fitrah bertuhan, fitrah beragama, fitrah kehambaan. Dia akan cari nak menyempurnakan semua tu. Itu dia sebut pencari. Jadi bila kita duduk di posisi ini, sekurang-kurangnya kita tak boleh jadi, nak kenal tu, nak kenal ni, dia macam tu. Kan? Cuma mungkinlah ketika duduk di sini, nafsu pun masih kuat lah. Masih kuat. Nafsu dengan maksud pembawa kepada keburukan. Bukan nafsu kuat itu dia makan ubat tongkat ali ke. Bukan. Kita tak kena mengenal dengan bab tu. Kan? Cuma kita habaq kata nafsu di sini dari sudut pengaruh dia. Dia nak heret kita, dia nak tarik kita kepada keburukan-keburukan yang banyak.
Duduk sini, duduk gila mengai, gila tamburung, macam-macam gila lah. Kan? Gila betina pun duduk tang ni. Kan? Macam-macam. Masa duduk lugu ni kan, alamak, kata apa, tua pun dia duduk perasan dia mudah itu. Apa kan? Nah, kita belajar, kita berbincang tentang psikologi, logik dan psikologinya. Itulah. Masa dia tenggelam di dalam nafsu ni, dia akan merasa hebat belaka dia. Dialah hebat, dialah. Macam itulah. Ya. Dan tentang keadaan orang tu kita boleh andaikan lah. Ya, dalam kitab kita boleh bincang, cuma kita sebut balik syarahan pertama, kedua, ketiga semua tu bincang benda tu. Okey, nah sekarang kita nampak sekurang-kurangnya apa yang kita namakan sebagai perkembangan itu, dia sepatutnya berlaku macam tu, sepatutnya jadi macam tu lah. Dekat kita, makin nak mati, makin kita dekat dengan kesempurnaan hubungan dengan Allah SWT. Semalam kita cakap benda sama. Semakin nak mati, semakin keyakinan kita semakin sempurna. Itu kan. Barulah apa yang kita panggil, barulah nilai kehambaan kita itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, kosong, zero. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, tak apa. Jadi kita balik kepada sambung kitab kita pula lah. Setelah kita nampak jalan perbincangannya, mudah-mudahan membantu kita untuk terus. Jadi pagi yang berbahagia ni kita lanjutkan kata musannif rahmatullahi alaih. Apabila kamu telah berbuat demikian. Apa yang berbuat demikian ni? Perkataan demikian itu isim isyarah, ada fakta dia. Tu fakta dia kita duk bincang di atas, tak sat pun kita sebut pintas lalu. Ya kan? Jaga, jangan rosak hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, di sana membabitkan secara kesimpulan kita sebut tadi, jangan buruk sangka, kita sebut tadi kan. Termasuklah ialah buruk sangka lah. Kalau kita tengok teks kita balik tu, surat 62 jawinya, oleh itu jika kamu merungut dan mengadu. Nah, itu buruk sangka lah, bentuk-bentuk buruk sangka. Kan? Ataupun kita tidak sopan, disebut pun begitu juga itu. Kan? Buruk sangka itu adalah bahagian tidak sopan. Buruk adab kita sebut tadi. Buruk adab dengan Allah SWT. Lagi satu apa yang mula-mula kita sebut tadi? Jangan buruk sangka, jangan syirik, apa semua dia lah. Benda-benda tu lah. Jadi jangan ada lah benda-benda tu. Ya. Jadi kita berusaha sedaya upaya kita supaya terbebas daripada buruk sangka, daripada syirik, daripada buruk adab kepada Allah SWT. Jadi kita sebut begitu tadi. Dan berkembanglah. Kita punya hubungan itu akan berkembang. Hubungan itu akan berkembang. Maksud dia itulah, apabila kamu telah berbuat demikian. Dan takdir bagi kamu adalah baik. Dan takdir bagi kamu adalah baik. Maksudnya apa yang kita lakukan ya, dalam hal menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Kemudian musannif menyebutnya dengan takdir bagi kamu adalah baik. Musannif menyebut perkataan takdir ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa sepanjang perjalanan hidup kita ni ada macam-macam perkara, ada macam-macam hal. Ya, ada macam-macam perkara, ada macam-macam hal. Jadi itu yang disebut takdir tadi. Ya. Jadi perkataan takdir di sini merujuk kepada apa perkara, apa hal yang berlaku sepanjang hidup kita. Jadi perkataan sepanjang hidup itu am sangat, umum sangat. Setiap hari ya. Setiap hari apa yang berlaku kepada kita setiap hari. Sama ada yang berlaku kepada kita setiap hari itu buruk ataupun baik. Buruk baik ni ukuran kita. Ya, ukuran kita. Maksudnya kita pandang bagaimana. Kalau berlaku kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, tidak membahagiakan, tidak menyukakan hati kita. Tapi pandangan kita itu Allah SWT uji kita. Nah, itu baiklah.
Ya kan? Tak semua orang boleh berpandangan macam tu. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang berpandangan baiklah, kita sebut tadi. Berpandangan baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beradab, bersopanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun takdir, istilahnya takdir, artinya apa yang happening, apa yang berlaku itu tidak menyenangkan hati kita. Okey. Jadi kalaulah dikatakan dan takdir bagi kamu itu adalah baik dalam keadaan menyenangkan hati kita, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu. Kalau kita senang hati, samalah tadi kalau takdir kepada kita tak baik pun, kita senang hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kes kita sebut baik sangka tadi. Senang hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun samalah. Dalam keadaan kita senang hati, kita baik sangka kepada Allah, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu. Nah, itu hadis sahih dan ayat Allah SWT pun ada sebut tentang ini. Kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kita. Betul? Itu betul. Nah, sebab itulah dalam banyak keadaan kita diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama mengajak kita tentang baik sangka dengan Allah ni. Dalam ayatnya apa ya? Ada perkara yang kita sangka buruk bagi kita, tapi sebenarnya bawa kebaikan kepada kita. Ada perkara yang kita sangka baik kepada kita, tapi sebenarnya bawa keburukan kepada kita. Kita dah baca dah ayatnya. Dalam kitab kita ni, dalam kitab teksnya, teks ayatnya dalam kitab kita cari, kita rakamkan balik ya. Kita pun mengaji banyak ni. Patutnya alim hari ni. Kan ke depan lagi Jumpa adik, jumpa tengok. Depan dah. Nah, tak apalah, sambil-sambil lah siapa nak cari-carilah. Boleh baca mafhum dia tadi itulah. Ya, ada perkara yang kita sangka buruk pada kita. Tak syoknya kita, memberontaknya kita, buruk adabnya kita, buruk sangka pada Allah SWT. Padahal dalam keburukan itu ada kebaikan yang besar pada sisi Allah. Kadang-kadang kita suka pada sesuatu, syoknya, bahagianya, happynya, senang hatinya, kan? Tapi benda itu membawa kemudaratan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam banyak keadaan orang kerohanian punya faham. Kita orang kerohanian lah. Orang kerohanian punya faham. Dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang terbesar adalah qada. Qadarnya itu kecil saja. Qada itu yang terbesar. Jadi kalau qada yang terbesar, kita kena faham, orang kerohanian kena faham, nak petikai apa, qada itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kita mana nak tahu. Ya kan? Itu orang kerohanian punya faham. Kita kena sebut dia orang kerohanian, pasal kita orang kerohanian. Orang kerohanian punya faham, macam kita dah sebut lah, qada, qadar, takdir. Ini takdir. Nampak Ni qadar, ni qada. Nampak? Ini dua belah ni. Tak nak pusing-pusing tu. Jadi nak pemahamannya apa? Pemahamannya qada itu duduk tempat yang paling kecil dalam bulatan ini. Dia paling kecil, dia duduk di dalam qadar. Berarti ada kena-mengena dengan kita, ada kaitan dengan ikhtiar kita, ya kan?
Tapi qadar itu sendiri berada di dalam qada. Qada adalah ketetapan Allah SWT yang tak ada kena mengena dengan kita. Tak ada kena mengena dengan ikhtiar kita. Itu qada. Allah tetap sendirinya. Termasuklah Allah tetapkan kepada kita, manusia ini dia kena ikhtiar. Ikhtiari itu pun ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi pandangan orang-orang kerohanian, dilenyapkan takdir, dilenyapkan takdir, dilenyapkan qada, dinampakkan dan ditimbulkan, dilenyapkan qadar ya, dinampak dan ditimbulkan qada sahaja. Itu sisi pandang orang-orang kerohanian. Maka hang suka ke, hang tak suka ke, hang kena redha dengan Allah, hang kena senang hati dengan Allah, hang kena suka. Itu pandangan orang kerohanian. Sebab itu sakit, alhamdulillah sakit. Dia pikir tu kan, sakit orang ni, ya sakit, alhamdulillah. Kita dengar dia kata alhamdulillah, kita marah. Orang sakit hang duk alhamdulillah, terajang bagi lagi. Mungkin pandangan kita begitulah kan. Padahal orang kerohanian dia memang begitu sebab dia melihat sisi qada. Siapa boleh campur qada ni? Tak ada siapa pun boleh campur. Sebab itu makna dia tu, kita tegaskan makna dia, ketetapan Allah yang tak ada kena mengena dengan ikhtiar hamba. Itu dia. Jadi orang kerohanian pandangannya macam itu. Dan oleh rasa pandangan macam itu yang selamat. Kan? Maknanya pandangan orang kerohanian itu yang selamat. Pandangan macam ini selamat. Selamat apa? Kita tak ada buruk sangka, buruk adab kepada Allah. Kita tak ada buruk sangka kepada Allah SWT. Dan hubungan kita dengan Allah SWT itu, orang panggil move on, berlaku dalam keadaan yang cantik. Betul? Itulah dia. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Itu maksud musannif katanya tu. Ya. Dan takdir bagi kamu adalah baik, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu dan kehidupan yang sentosa dan bahagia. Bahkan Allah memberikan kehidupan yang sentosa dan bahagia. Jadi macam mana kita nak faham kehidupan yang sentosa dan bahagia? Boleh rasa kita boleh faham benda-benda ni semua lah. Hidup dalam keadaan yang tak ada lah nak resah, gelisah, sakit. Sakit dia sakit lah. Tapi sakit pun alhamdulillah. Susah pun alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Jadi orang panggil apa ya? Hidup itu nanti dalam keadaan yang happiness. Ya kan? Dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang damai. Itulah. Sakit teruk kan. Tapi peribadi diri yang sedang sakit itu dia happiness. Dia happy. Alhamdulillah. Ya kan? Kemudian orang ni pula susah macam tu. Ya, dia susah. Tapi jauh di dalam hatinya alhamdulillah. Syukur dia kepada Allah SWT. Itu maksud dia tu. Kan? Bukan bahagia yang dimaksudkan itu bahagia macam pemahaman orang kita lah ni. Orang lah ni faham bahagia duit belambak bahagia. Duit belambak, kereta bosang, bini bosang, rumah bosang, segala-galanya bosang. Bosang. Itu bahagia. Itu pandangan orang kita kan. Padahal banyak orang tak bahagia kan. Banyak orang tak bahagia pun, rumah besar, kereta besar, semua tak bahagia, semua sakit kepala. Stres. Bila atau bulan lepas ke ada orang cerita kat Walid. Orang tu pergi ke Mekah, pergi umrah, meninggal di Mekah. Dia punya stres duduk di sini lama. Kan? Stres lah, hidup stres. Duit banyak orang kaya ni, kontraktor besar ni. Kontraktor besar ni, kontraktor yang bertaraf nasional ni. Multinational kontraktor. Kalau tak salah saya UEM punya salah seorang buat UEM ke apa M dah. UEM besar kan. United Malaysian Engineering itu besar depa. Listed company itu. Kan? UEM ke apa tapi bunyi macam tu lah. Salah seorang buat meninggal pergi umrah, meninggal di Mekah. Dia stres berapa lama. Menurut cerita kawan lah. Sebab kawan dia pun cerita sebab dia memang kenal kawan tu
ada hubungan adik-beradik pun tak tahu lah benar kan. Tapi cerita dia tu jadi pelajaran kepada kita. Allah kaya tu susah, susah hidup serabut, macam-macam hal, anak jadi lagu tu, bini jadi lagu ni, projek jadi lagu tu, jadi biasalah kan. Hidup jadi serabut sampai last sekali. Kawan kita ni lah, kawan ni adik-beradik dia ni, saya tak salah dia adik-beradik dia yang cadangkan lagu ni lah. Pergi umrah lah, kan. Dia pergi umrah, mungkin dia berasa lega, mungkin lah, kita andaikan begitulah, berasa lega, ya Allah ambil lah nyawa aku, ya Allah, mungkin lah. Susah nak duduk. Itulah dia. Jadi saya nak bagi definisi, kita sedang memberikan spiritual definition tentang bahagia ni, kan? Bukanlah satu bahagia yang boleh disandarkan kepada material, boleh disandarkan kepada kebendaan. Bahagia dalam konteks kerohanian di sini ialah lapang dada, tak ada tertekan, kan? Dia macam tu. Duit tak ada, tak apa, tapi dia lapang dada. Kita bisa berjumpa dengan orang duit tak ada, rumah pakai dibuluh. Panggil apa dinding tu? Dinding buluh tu ada nama dia. Dinding buluh yang depa jalin-jalin elok tu. Panggil apa mai? Kelarai. Kegai. Rumah dia macam tu ya. Kita duduk tu kita berasa saya pertama sekali saya duduk, sebelum saya pergi tu, saya pergi kat dia sebelum saya keluar pergi mengaji luar tu. Memang saya kenal sangatlah. Lepas tu bila balik, saya 7 tahun tu saya balik tu saya teringat ke dia, nak pergi cari dia, pergi ziarah dia. Bila pergi ziarah dia, rumah duduk macam tu tak? Macam mana 7 tahun yang lalu saya keluar pergi, saya balik mai 7 tahun kemudian, rumah duduk macam tu juga. Cuma anak-anak dia lah, daripada kecil-kecil tu jadi besar-besar lah kan. 7 tahun, campur 7 tahun besar. Rumah duduk macam tu. Sampai saya terfikir, sampai tak ada anjakan paradigma langsung. Masa tu, otak fikir istilah aku tu lah. Kan, Anwar Ibrahim. Dia kata apa Pak Tam sampai tak berubah langsung ni kan. Kita duk sebut dalam hati kita duk cakap dengan orang. Dan kita bercakap keluar kat dia pun lah. Pak Tam, saya 7 tahun dulu saya tengok Pak Tam dulu ni, balik dulu ni tak berubah-ubah. Pak Tam patutnya dah ada buatlah rumah bagi elok sikit, pun ada bilik nak semua kan. Kita bagi idea kat dia. Dia senyum, dia tak kata apa. Lepas tu saya duduk cakap banyak, dia kata aku ingat hang balik main nak mengajak aku pergi jadi elok, apa jangan mengajak aku pergi jadi syirik dengan Tuhan, dia kata. Tu dia buat ayat tu kat saya. Dia kata saya balik mengajak dia jadi syirik dengan Tuhan. Saya pun tak kata apa, ayat tu terpendam dalam dada dia. Esok tu pagi-pagi belah balik main. Dalam balik main tu tak puas hati. Hati tu duk berasa tak puas. Siapa Pak Tam gamak kata aku dulu ni, aku nak bagi nasihat yang baik kat dia, bagi pandangan baik kat dia. Pasal apa Pak Tam gamak kata kita ni mai duk mengajak dia jadi syirik. Ayat tu duduk dalam kepala, tak senang duduk. Tak senang. Start motor pi pula. Balik main sehari kot, esok lusa tu pi pula. Pi nak selesai masalah tu ya. Tapi tak boleh nak cakap. Makan nasi apa semua, selesai apa semua, tidur apa bangkit pagi esok, tak ada cakap ni, duk baca esok nak cakap. Nak tanya dia esok ni. Kan? Pagi-pagi lepas main subuh. Hari tu hujan kalau tak salah dia. Tak ingat dah, lama sangat dah kan. Sampai dia ajak turun pi bawah pokok setui yang dia keh daun tu berselera. Kita duk pijak tu atas mah dah. Kaki kita tapak kasut kita duk pijak tu atas mah. Maknanya tanah sekeliling pokok setui tu semua mah. Tu yang kata tadi kita duk sangka macam-macam kat dia. Dia orang kerohanian. Yalah cara dia lah. Allah tahulah. Cara dia lah, walaupun dia tak berzikir banyak berjuta-juta pun kan, tapi adalah cara dia sesuai dengan orang kerohanian ni. Allah bagi kepada dia rasa bahagia dengan keadaan macam tu. Baru kita boleh faham. Selepas tu baru saya faham
baru faham, oh ni yang kata bahagia ni. Dia tak serabut pun soal rumah tu. Dia tak serabut pun soal dia duduk dalam hutan jauh pada orang. Bukan takat dia tak serabut, anak bini dia pun tak serabut. Itu poin besar yang nak menunjukkan kepada kita. Mereka ni bahagia. Kalau kita duduk macam tu Bang Musi, apa nama, Pak Long, Cik Pang, bini kita awal-awal lagi minta cerai dah. Percaya saya kata. Anak kita awal-awal lagi dia berontak, dia lari gitu ya. Tak boleh duduk. Tapi bini dia, anak dia, Masya Allah, Tabarakallah. Bini pun tak ada hal apa. Duduk dalam suasana macam tu. Kan? Makan bekas benang lepas. Dah benang lepas. Ya kan? Sayur-sayur ni kadang-kadang dia keluar, dia beli lah. Kalau tak keluar, dia tak beli apa. Beli terhantuk dalam benang tu. Makan sayur-sayur orang hutan lepas tu. Saya tertarik sungguh dengan bini-bini dia, bini dia lah kan. Tapi saya tertarik dengan anak-anak ni. Anak-anak dia. Masuk waktu maghrib, seorang abang, dia ada lelaki 3, perempuan 2. Kan? Qani azan. Masuk waktu azan seorang. Tak kira setiap waktu. Setiap waktu azan. Qani azan. Lepas azan lagi siap. Lepas main sunat siap. Qamat. Pak keluar-keluar jadi imam semayang. Sekali semua, anak, bini semua sekali semayang. Cantik, kita duduk tengok tu, kita duduk dengan mereka tu, kita berasa satu struktur keluarga yang sangat cantik. Kita tengok tu pun kita rasa bahagia. Lepas itu kita tak bahagia sebab kita duduk mikir. Kita duduk fikir dia. Kita duduk fikir apa Pak Tam ni teruk metang ni. Kita duduk fikir tu, kita rasa semua. Bila kita ditunjuk oleh dia, sebenarnya Allah Ta'ala lah nak tunjuk kat kita pun kan. Bila ditunjuk oleh dia, oh maknanya dunia ni bukannya ada apa pun. Kalau aku nak tu, mah Allah Ta'ala bagi dah kat aku tak mau, aku senang, syok dengan keadaan ni. Jadi begitu, boleh faham dia sebut kan. Memadai dengan keadaan dia, dia berasa happy, dia berasa seronok, dia rasa bahagia. Kalau dia tak rasa bahagia dengan keadaan dia, dia cangkui dulu pada kita tanah tu. Ni dia tak cangkui pun. Dia biak pi ya. Dia berasa ni motong getah dia duk motong tu boleh ada rezeki dia di situ, benang dia ada rezeki dia di situ, sebab itu dia tak ada kalut pak. Anak pinak dia pun tak ada kalut pak. Kan? Pada masa tu tu yang kata happiness, tu yang kata bahagia tadi. Kan? Masa tu saya tak nikah lagi, saya kena nak minta anak dia seorang. Tidak. Aku senang hati. Yang Allah Ta'ala punya kerja lah buat jangan. Kita pun tak bagus semua kan. Otak tak bagus. Pandangan kita tak bagus, Allah Ta'ala tak bagi hak elok tu. Kan? Tanya, dia tak ada orang dah. Orang tanda dah dia kata. Kan tu meloreh turun balik dengan ayak tu. Jadi kita nak bagi gambaran kata bahagia tadi tu. Tak ada apa pun dia nak bahagia, dia bahagia. Ada segala-galanya. Kalau Allah Ta'ala tak bagi bahagia, dia tak bahagia berdarah. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak tu lagu tu, hak ni lagu ni. Oh, semak. Tambah dengan bini yang ada buat main tu, boleh mati atas jalan tu kita. Kenapa Long? Setuju tak Long? Mak setuju Mak? Jangan kami setuju belakau yang awak main. Bang Nizam dia tak tanya lagi. Ingat? Oh jangan. Sebab apa boleh mati atas jalan? Dah cakap keluar dah kan. Sebab orang yang dekat dengan kita, tiba-tiba dia jadi kontroversi, jadi masalah. Tu menyebabkan kita duk fikir tak habis tu. Aku pergi main pun sekali nak balik rumah juga. Dia mula duk main kepala tu. Tu boleh mati atas jalan. Tapi taklah, kita tak katalah banyak laki-laki mati atas jalan ni sebab bini, kita tak kata. Cuma kita andaikan lagu tu lah. Jangan buat. Sebab tu kan, bini kalau ada masalah kita, dia kena cepat-cepat minta maaf kita. Kita pun kena cepat-cepat selesai bang. Jangan bagi serabut. Tak boleh. Bahaya. Itu sajalah selingan lah terkait dengan kes bahagia tadi ni. Begitu. Okey. Kemudian katanya, jika takdir bagi kamu tidak baik.
Kalau di keadaan yang lain, takdir bagi kita tak baik. Ukurannya sama macam kita sebut tadi. Ukuran baik tak baik itu duduk di kita. Ya kan? Jadi dalam andaian ni, takdir yang ada dekat kita tak baik. Kita rasa tak baik lah. Macam tu. Maka Allah akan melindungi kamu dari perkara yang tidak baik itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi, menjaga. Allah akan lindungi kita, jaga kita, ya, dari perkara yang tidak baik itu. Daripada perkara yang tidak baik. Maksudnya dalam konteks kerohanian ni, Allah lindungi kita daripada terjadi sesuatu yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam konteks kerohanian lah tersebut. Okey tak? Kalau kita faham orang kerohanian macam kita sebutkan tadi, dia faham itu qada Allah SWT. Dia tak timbul pun takdir di situ, dia tak timbul pun qadar, dia faham itu qada Allah SWT. Jadi Allah yang atur. Jadi daripada fahamnya itu, dia akan bersangka baiklah kepada Allah SWT terus kan. Begitulah. Jadi bila dia bersangka baik itu, walaupun dia tidak menyenangi apa yang berlaku itu, tapi dia tetap bersangka baik kepada Allah, tetap beradab baik kepada Allah. Jadi Allah akan melindunginya dan Allah akan melindunginya dari perkara yang tidak baik itu melalui kepatuhan. Cara mana? Cara mana Allah melindungi itu? Melalui kepatuhan kepadanya. Melalui kepatuhan. Maksudnya melalui solatnya, melalui puasanya, melalui kepatuhan lah. Jadi kepatuhan di situ maksudnya melaksanakan kewajipan-kewajipan. Melalui itu Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita. Maksudnya menghadapi takdir yang tidak menyenangkan kita itu tadi, tak merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya. Kita pun perlu alert jugalah, perlu ambil perhatian lah kan. Sebab apa perlu ambil perhatian? Dalam banyak keadaan takdir yang tidak menyenangkan ini sekaligus merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT dalam banyak keadaan. Ya kan? Macam mana kita nak faham? Kita ambil contoh orang sakit lah. Kalau sakit sehari 2 hari, dia mungkin hari ni sakit, esok sakit, lusa lega, dia tak apa lah. Kan? Mungkin dia tak apa. Tapi dalam tak apa tu pun boleh rosak dah. Tak, baru ni kan terdemam kan? Terdemam, makan Panadol tu lega lalu. Ni. Itu antara bentuk-bentuk lah. Mujur ada Panadol tak. Lepas tu, duk demam lari. Orang lain tambung pula ayat tu. Duk demam lari Pak Lomu tu. Tak demam pun aku ada ubat Panadol dah. Contoh, kita sebut contoh. Tak ada langsung dia sandak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melegakan ke lagu mana kan. Jadi dia sandak Panadol tu, pusing 10 kali pun dia abang Panadol tu bagi lega sakit. Takkah itu satu bentuk kerosakan? Ya kan? Takkah itu satu bentuk buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Takkah itu satu bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu contohlah. Kan? Itu contoh paling kecil, paling rendah. Apalagi kalau sampai kita kata memberontak, tak puas hati dan sebagainya. Satu hal yang kita kena alert lah. Orang putih kata alert, Melayu kata kena berhati-hati, bagi perhatian. Begitu. Okey. Kemudian katanya, dan Allah akan menghindarkan kamu dari kesalahan, dan Allah akan menghindarkan kamu dari kesalahan sehingga masanya berakhir. Maksudnya Allah akan jaga kita Allah akan menjaga kita sehingga tidak berlaku kesalahan. Kesalahan yang dimaksudkan itu adalah kesalahan-kesalahan yang memburukkan adab kita dengan Allah. Ya, sebab ini kita bercakap tentang hubungan. Kita bercakap tentang hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah sedar dah sesuatu yang boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah, syirik. Kita dah belajar dah tentang syirik. Kemudian apa lagi? Buruk sangka kepada Allah SWT. Kemudian buruk adab dengan Allah SWT ataupun tidak sopan. Ini keadaan-keadaan yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhati-hatilah.
Itu je kan. Berhati-hatilah. Termasuklah dalam hal ini. Jadi bila kita bercakap tentang Allah melindungi kita, menjaga kita melalui kepatuhan kita itu tadi, dan termasuklah Allah menjaga kita itu ialah Allah menghindarkan kita daripada kesalahan. Nah, maksudnya kesalahan-kesalahan yang boleh memutuskan, merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT lah. Begitu ya. Sehingga masanya berakhir, sampailah masa berakhir. Masa apa? Masa kita sedang hadapi sesuatu itu yang kita sebut takdir itu tadi. Kan? Macam contoh sakit, sampai habis, selesai sakit tu tak apa lah. Sakit pagi-pagi tu 3 lenden, 2 lenden, 3 lenden, 2 lenden. Kan? Nak buat macam mana? Allah Ta'ala nak bagi sakit, sakitlah. Lepas tu janganlah kita pula tak ketiak tu surah Allah Ta'ala bulat tu jabariah. Tu kena ketiaklah cara dia, apa yang patut, apa yang ada. Contohnya begitu. Lepas tu sampai masanya nanti dia lega lah. Sebab sakit pun makhluk Allah. Pagi ni cakap bunyi macam wali je tak kan? Masa lain kan? Sakit, mana hilang. Betul lah kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita lah. Kan? Buat macam mana? Okey. Nah, itulah maksudnya. Ya, dari kesalahan sehingga masanya berakhir. Masanya masa takdir yang sedang kita lalui itu. Macam-macam ragam lah. Kan? Hidup dunia ni macam-macam. Saat ni bini, saat ni anak, saat ni orang. Walid lebih sikit lah. Saat ni jin. Kan? Lain pada orang sikit lah kan? Saat ni masalah tu, saat ni masalah ni. Lama kita pun jadi cengkung, tidur tak cukup. Layan semua. Kemudian kata Musannif, ini dah nasihat untuk kamu. Nah, Musannif khitab kan, ini nasihat untuk kita. Jadi sepanjang dia berbincang syarahan ke-18 ni sampai tahun ini, dia abang, ini nasihat untuk kamu. Ambillah nasihat ini. Ambillah bimbingan ini. Kan? Ambillah petunjuk ini. Bawalah dalam diri kita. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah SWT terus berkembang. Ya, terus berkembang terus. Nah, ini maksud kita tunjuk perkembangan ni tadi. Ya, hubungan kita dengan Allah SWT berkembang daripada garis ini naik sampai ke sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Ya, semuanya itu berlaku, perkembangannya itu berlaku apabila hal-hal yang kita sebutkan tadi dapat dijaga. Allah jaga itu satu hal. Allah jaga itu satu hal. Itu qadaknya. Kita pun kena berusaha jaga itu satu hal. Itu qadarnya. Ya. Tak kiralah pandangan orang kerohanian mungkin umum begitu. Tapi pandangan kita yang sedang mendaki, sedang dalam perjalanan ini, kita tetap kena melihat. Ya. Qadar itu juga. Sebab di situ ada ikhtiar kita. Jadi maksudnya ikhtiar kita kena betul. Termasuk ikhtiar itu adalah pemikiran, pandangan kita kena betul. Jangan salah. Ya. Begitu. Okey. Jadi inilah nasihat untuk kamu. Ambillah. Kita pakat ambillah. Walid pun kena ambil nasihat. Sebab itulah Walid kata ni jalan, ni tariq. Kita kena berada di jalan yang betul. Kemudian kalau dah jalan tu betul dah, cuma gelap, baru kita ambil lampu. Baru kita pakai cahayanya. Dengan lampunya. Jangan jalan tak betul, hang pakai lampu pun nak buat apa? Jalan-jalan surbah, jalan-jalan surbah, jalan-jalan surbah. Mama tak kuat nak berjalan. Okey, selesai. Kemudian katanya, ketahuilah hendaklah kau mengambil tahu, hai sekalian murid, bahawa dalam diri manusia itu ada berbagai-bagai kesalahan. Nah, Walid dalam hal ini bukan saja ambil tahu, ketahuilah, ai sedarilah. Tambah di situ. Jadi tahu dan sedar. Pada Walid sedar itu yang penting. Ya. Sedar mendahului tahu. Ya. Jadi tahu itu pun kalau tak sedar, dia tak tahu juga kan. Itu sedar mendahului tahu. Pada Walid faham begitulah. Tapi tak ada masalah apalah kan. Jadi kalau kita dhabit, ketahuilah, ai sedarilah bahawa dalam diri manusia itu ada berbagai-bagai kesalahan. Dalam diri kita manusia, macam-macam salah ada. Paling
ialah kalau kita berbincang dari sudut dasar, ada 3 perkara penting terkait dengan diri kita ni. Nombor 1, dipanggil apa ya? Dipanggil akal lah, kita sebut itu. Nombor 1 akal, nombor 2 hati, nombor 3 tingkah laku. Yang kita selalu sebut kan, ada 3 hal penting. Bukan bermaksud hal lain tak penting. Nak abang kata dasar-dasar yang mendasar. Jadi pertama sekali kita pakai istilah akal tadi, kita sebut pemikiran. Pertama pemikiran, hati tadi kita sebut perasaan, yang kedua perasaan, yang ketiga tingkah laku ataupun amalan. 3 ni adalah hal yang penting. Sebab tu dalam perbincangan ilmu akidah pun dia mencakup 3 hal ni. Ya, dalam perbincangan ilmu fiqh pun dia cakup 3 hal ni. Dalam perbincangan ilmu tasawuf pun dia cakup 3 hal ni. Nak memberitahu kepada kita, inilah alat, inilah elemen-elemen penting dalam diri kita untuk menjalankan hubungan kita dengan Allah SWT terutamanya. Ya kan? Okey. Maka kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam diri kita pun berpunca daripada 3 ni lah. Bersabit, bukan berpunca ya. Bersabit dengan 3 inilah. Sama ada kesalahan itu kesalahan pemikiran, ya, atau kesalahan itu kesalahan perasaan, atau kesalahan itu kesalahan tingkah laku ataupun amalan. Betul? Ya. Dia akan berlaku begitulah. Ada orang yang kesalahan itu kesalahan pemikiran, salah berfikir. Fikir yang salah. Nah, akhirnya dia bawa kepada lingkup punah ranah habis semua. Guru marah. Kalau murid ni selalu salah fikir. Dia fikir guru marah ni benci kat dia, meluak kat dia, tak suka dia. Kalau dia pegang dengan fikiran macam itu, rosaklah dia, betul? Macam itulah. Macam itulah dalam hal yang kita duk berbincang ni pun. Supaya betul berfikir kita tu. Samalah kalau kita katakan Allah SWT murka kalau kita buat salah ni, buat benda ni, buat benda Allah murka. Kita kena faham bahawa Allah murka itu sebab Allah SWT sayang kat kita. Kita kena faham macam itu. Ya, barulah kita menerima, baru kita menerima hukuman itu. Ini tak bagus, ini tak baik. Allah murka. Kita akan terima benda tu dan kita akan cegah diri kita daripada terlibat dengan dia. Betul? Sebab kita menyedari bahawa Allah SWT kasih kepada kita. Jadi pemikiran kita tadi itu. Jadi sebab itulah dalam banyak keadaan salah, kesilapan, kesalahan, apapun lah yang daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, dia bermula daripada salah berfikir. Ataupun kita sebut salah pemikiran. Dia bermula daripada situ. Daripada salah pemikiran itu, dia bawa kepada salah perasaan. Kita lihat belum? Daripada salah perasaan itu, dia bawa kepada salah tingkah laku. Buat kerja salah. Ini punca-punca yang kita perlu faham. Yalah, kalau kita sebut konsepnya lah. Kita perlu faham dan sedar konsepnya. Dan itulah yang sedang terjadi kepada kita manusia ni pun. Samalah kita duk bincang tentang ilmu ni. Bila tak ada ilmu pengetahuan, jahil ni, dia akan salah fikir lah. Bila dia salah fikir, salah rasa. Bila salah rasa, salahlah tindakan. Standard dia sama ya, betul kan? Begitu. Jadi kata musannif, sedarlah. Ketahuilah, sedarlah bahawa dalam diri manusia itu ada berbagai-bagai kesalahan. Jadi teks ini dikaitkan dengan kesalahan itu boleh berlaku di pemikiran, boleh berlaku di perasaan, dan boleh berlaku di amalan, tingkah laku ataupun amalan kita. Boleh berlaku. Jadi kita nak kena jaga ketiga-tiganya itu. Apalagi dalam konteks kerohanian. Sebab itulah kenapa dan mengapa orang rohani ni, dia pandang qada, dia tenggelamkan qadar. Ya kan? Takdir dia sedang hadapi. Dia tenggelamkan qadar, dia pandang qada. Itu pasal itu. Sebab dia akan menyedari
kita kaitkan dengan sedar tadi itu, kita ada salah kita. Sebab itulah Tuhan buat macam ni kat kita. Dia punya faham dia lagu tu. Kan? Sakit gigi. Ada salah kita sabit dengan mulut kita, sebab itu Tuhan beri kita sakit gigi. Dia punya faham lagu tu sama ada logik atau tak logik. Nah, begitulah fahaman orang-orang kerohanian. Dasar dalil dia apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tak akan menyusahkan hamba. Ya kan? Itu dasar dia. Jadi kalau sampai susah, berarti kita sendiri yang tak kena. Itu pandangan lah. Itu pandangan. Okey. Kemudian katanya, ketahuilah bahawa dalam diri manusia itu ada berbagai-bagai kesalahan. Kesalahan dari mana? Kesalahan daripada pemikiran, kesalahan daripada perasaan, kesalahan daripada tingkah laku. Ya kan? Kadang-kadang tingkah laku punya kesalahan, kadang-kadang perasaan punya kesalahan, kadang-kadang pemikiran punya kesalahan. Kita tak kira lah. Secara umum kita sebut kesalahan. Macam kita fikirkan betul pun. Fikir canggah dengan Allah. Ya kan? Bercanggah dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Dia faham dia sebut. Ya? Allah tak bagi kita makan babi. Sebab Allah tahu sistem yang dia cipta diri kita ni. Kita nak canggah buat apa? Kami tak canggah babi. Ialah babi yang tak canggah lain. Kiaskanlah. Betul. Macam itulah maksudnya. Allah yang menciptakan kita. Jadi sistem kita tu Allah Maha tahu lah. Siapa dengan orang abang kata, dah kena kencing manis, janganlah duduk makan gula tu banyak-banyak sangat. Dia tak mau, dia nak canggah juga, dia nak makan gula. Kan duduk naik, tak pernah turun-turun. Betul lah. Sistem dia macam tu. Dan sistem itu Allah yang Maha Alim. Tak ada sekok manusia boleh alim sistem ni Sistem kita kata apa? Sistem kejadian, sistem penciptaan, pemilikan pentadbiran ataupun disebut rububiyah ni Allah saja yang Maha Alim. Kita tak tahu jadi sebab itu kenapa dan mengapa orang-orang kerohanian dia pandang qada, dia tak pandang qadar itu. Walaupun memang qadar itu ada kita dan ada kena mengena dengan kita. Dan kita pun ada kena mengena di situ. Dia tak pandang macam tu, dia pandang qada. Ya, dia ambil pendekatan kita tak tahu apa dia ambil pendekatan tu. Ya, dalam konteks kerohanian. Okey. Jadi balik kepada poin tadi, macam-macam lah. Kita pun dengan penuh sedar diri, tu ya kalau macam tu, macam-macam dosa kita ada lah. Sungguh pun kita hari-hari pegang botol tasbih macam bangsa puan kita. Kan? Pegang botol tasbih hari-hari. Nuh hak dalam kepala tak tahu guna hari. Hak dalam fikir. Hak dalam hati dia tak tahu lagi. Dialah tahu, dialah dengar Allah Ta'ala, dia tahu. Walid pun macam tu lah. Apa tak tengok tasbih Walid lagi? Kalau Walid keluar tasbih Walid kan, apa pakai teriak yang kata bulin setat itu ya. Macam-macam tasbih dah. Bang Rizal saja dia bagi Walid 3. Dia beli bagi, dia haram tak jika pakai itu pun. Kan tasbih lembak-lembak. Jadi Walid pun nak bagi kono ada manfaat, tak pegang hak tu. Tadi hanya subhanallah 3 kali tahu. Miak ni pula pegang. Allah Akbar 3 kali tahu pegang tu pula nak bagi kau boleh manfaat. Buat je lah. Tapi tu hak ni hak salah di sini. Hak salah di sini. Hak salah di tingkah laku yang macam-macam hal. Semua itu kesalahan, kita kena akui kesalahan lah. Kan? Makna kesalahan di sini adalah sesuatu yang menyalahi Allah Subhanahu Wa Taala dan agama. Kita kena faham lagu tu. Jadi kita kena akui yang namanya kesalahan itu adalah kesalahan. Oh jangan kita tak ada apa, okey je, biasalah. Kita manusia. Perangai ni tak boleh. Dalam konteks kerohanian, perangai ini adalah berbahaya. Biarlah kita pegang. Salah adalah salah. Ya Allah ampun kalau dosaku. Tiap-tiap hari pun tak apa. Daripada kita menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang tak ada apa. Biasa manusia. Kita tak anggap begitu. Dia kan. Kita akan meringan-ringankan. Kita akan meremeh-temehkan. Dalam konteks kerohanian, hal-hal macam ni sesuatu yang kita kena
Orang panggil apa? Kena force. Kita kena sentiasa berdepan. Itu. Okey, kemudian kata musannif. Dosa dan noda yang semua itu menjauhkan manusia itu dari Allah. Tadi kesalahan satu hal. Kalau sudah kesalahan dia jadi dosa. Berarti kita berdepan dengan dosa. Kan? Bila dah jadi dosa, dia sebut dosa dan noda. Noda dan dosa. Kita pakai sekali je lah. Kan? Noda, dosa, noda, dosa sekali kita pakai. Kan? Yang semua itu menjauhkan. Di mana kesalahan, dosa noda itu tadi, menjauhkan manusia dari Allah. Ni yang menjauhkan kita daripada Allah. Jadi tak boleh pandang remeh. Maksudnya kita jangan remehkan. Jangan pandang remeh perkara yang namanya salah. Jangan pandang remeh perkara yang namanya dosa. Itu. Ya. Sebab itu yang Walid sebut saat ni, bila kita sedar kata kita ni sentiasa ada kesalahan. Kurang-kurangnya, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Ya Allah, setiap masa. Ya. Sama ada mewakili amalan kita ke, mewakili mulut kita bercakap ke, sentiasa disebutkan, itu terserah kita. Ya, terserah kita. Tapi dalam kesedaran kerohanian bahawa kita sentiasa ada salah, itu poin pertama. Dan setiap salah itu menjadi dosa, menjadi noda, menjadi dosa. Itu poin yang kedua. Dan setiap noda dosa, salah noda dosa ini menjauhkan kita daripada Allah SWT. Itu poin ketiga. Ini bawa dalam life kita. Beringat sedia-sedia. Sebab itu Walid kaitkan ketahui dengan sedar diri tadi itu. Dengan orang Kedah kata jangan duk buat la. Kan? Jangan duk buat la itu ya. La apa kan? La ni makna buat tak apa saja. Ya kan? Apalagi kita bercakap dalam konteks kerohanian. Kita kena menyedari hal ini, peka hal ini. Orang lain tak peka, dia orang lain kita peduli. Apa biar pergi lepas nak buat macam mana? Kita duk kira kita ni. Kan sejauh baginda Nabi SAW pun mengajak, Nabi SAW mengajak kita, hadis-hadis berkaitan dengan hal ini banyak ni. Imam Musannif dia tak datangkanlah hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, tapi menyedari perkara ini dalam Quran pun Allah sebut, dalam Nabi sebutlah hadis begitu banyak. Jadi kita ambil pelajaran, pekalah, jangan buat remeh lah, tu je. Kan? Balik-balik lagi, keluar-keluar pergi kalau kita tengoklah punggung besar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Sentiasa duduk lagu tu. Kan? Kurang-kurangnya. Ini balik cerita Abang Musi. Abang Musi tadi aku tengok. India punya Abang Musi. Apa dia Abang Musi ni? Apa dia? Dia punya bumper. Cerita Abang Musi. Abang Musi pun tak ada telinga nak dengar. Semua saruk dosa belakang semua. Kan? Contoh. Boleh sebut ni contoh. Tak ada kena mengenai yang hidup maupun telah mati. Okey. Kemudian katanya terus. Melainkan manusia itu dibersihkan dari segala noda. Melainkan kita menjadi manusia yang dibersihkan. Dibersihkan, ingat ya. Dibersihkan berarti ada yang membersihkan. Perkataan di, imbuhan kata kerja di, itu merujuk kepada ada yang melaksanakan. Betul? Nah, melainkan manusia itu dibersihkan dari segala noda dan dosa itu. Melainkan kita dibersihkan. Nah, dibersihkan itu, kalau kata-kata kerja dibersihkan itu ada dua. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang membersihkan kita. Kita bukan ada daya upaya apapun. Kemudian kita dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berusaha, bertindak, berikhtiar membersihkan. Itulah dia. Jadi tidaklah bermaksud ternafi kita di situ, dah adalah part kita itu, ya kan? Dan part yang kita kena pandang secara kerohanian adalah part Allah SWT lah. Allah lah yang boleh mengampunkan dosa. Ya kan? Kalau kita kait dengan bersih itu keampunan Allah. Ya Allah lah yang boleh mengampun. Siapa yang boleh mengampunkan dosa, betul? Jadi kita tinggal lagi kena ikhtiar apa? Astaghfirullahaladzim, minta ampun lah, itulah kita kena ikhtiarnya. Minta ampun pun tak terpakai minta ampun kita ni, melainkan kena ada sedar diri. Itu poin kata kunci muktamad. Kena ada sedar diri. Jadi kalau berlaku
kita ada sedar diri, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan membersihkan. Dalil Al-Quran itulah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat dan Allah kasih kepada orang yang menyucikan diri. Jadi perkataan menyucikan diri, kalau ulama fiqh dia tafsirkan dengan ambil wuduk, mandi janabah. Kalau ulama tasawuf dia tafsirkan dengan minta ampun, minta ampun, buat amalan-amalan yang baik. Ditafsirkan begitu. Tak kisahlah kan. Kita peganglah. Okey. Kemudian katanya, tidak seorang pun yang dapat menghampiri dia. Dia ai Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang dapat menghampiri dia ai Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu telah bersih dari kekotoran takbur dan dosa. Ini paling rendah dalam musannif sebut ni. Kekotoran takbur. Takbur artinya sombong. Takbur tu bahasa Arab. Ya. Jadi tidak seorang pun, siapa-siapa pun. Ini kita bercakap ni dalam konteks kita umat Muhammad SAW. Jadi kita tidak membicarakan Nabi Rasul. Nabi Rasul itu konteks lain. Ya, kita bercakap tentang konteks umat. Tidak seorang pun daripada umat ini yang dapat menghampiri dia, ay Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang itu telah bersih dari kekotoran takbur dan dosa. Daripada kekotoran takbur dan dosa. Kita baca dekat tu komam tak apa. Maksudnya kita tak boleh nak hampir dengan Allah melainkan kita bersih daripada kekotoran. Ya. Dalam ilmu kerohanian ada yang menggunakan istilah najis. Kita mesti bersih daripada najis rohani. Ada yang menggunakan istilah itu, agak ekstrim ya. Kita guna istilah musannif terjemahan ni guna istilah kekotoran memadai lah. Kan? Tapi Walid saja peringatkan ada ulama guna istilah najis tu. Najis rohani katanya. Kasar kan. Tapi pada Walid itu lebih wajar untuk kita terima. Kan? Bahawa yang namanya kotoran itu najis. Yang nama najis itu menjauhkan kita daripada Allah dalam konteks kerohanian. Dalam konteks jasmani, yang nama najis itu menuntut kita bersihkan dan sebagainya betul. Baru kita boleh buat ibadat betul. Begitu. Jadi apa masalah dia ni? Nah, cuma musannif rakamkan perkataan lah, katanya kekotoran takbur dan dosa. Takbur ai sombong dan dosa. Berarti kesombongan itu salah satu perkara yang menjauhkan kita daripada Allah. Begitu juga dosa-dosa kita menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil ingatlah yang tu. Kan, nak buat dosa je, nampak tak lagi jauh daripada Allah. Jangan buat. Jangan-kadang kadang-kadang dia benda dosa ni dia tarik kita. Kan? Kadang-kadang masa dia tarik kita itu, kita terlupa tentang dosa tu. Terlupa. Lepas clear apa semua sekali ni, sekali baru fikir, Allah maaf dosa lah aku. Baru dia terfikir. Lalunya aku tu kan. Macam kita tengok telefon, tengok Facebook kan. Kata dia main gambar orang miskin, baju apa tak ada. Kita tengok dulu, apa dia ambil tata ni. Dalam apa dia ambil tata ni, tu tengok dia degil beliau itu. Kan? Sekali lepas sekali, Allah mak. Dia betul lah, betul tak perlu kan? Dari Walid cerita Walid lah, Walid tak tahu. Jadi kalau hampa kata, Walid takkan tengok aku tengok, betul-betul aku boleh cerita. Nak menghung apa? Kan? Semalam apa? Kemarin petang. Tunjuk kat mama ni, apa dia mereka ni? Apa dia ni? Mereka dia nak menentang apa? Duk elan diri kan, I'm single. Apa kot tu ni, duk elan diri kan? Banyak kan? Apa ni nak tentang apa? Duk menunjul badan, menunjul itu, menunjul ni. Tanya, betul mama kata tu AI. Kita mana tahu AI tak AI. Kita tak hati lambat sikit kita bab teknologi ni. Kan? Tapi mereka kata AI, makna tak betul lah kan? Okey lah. Kita duk kata betul sungguh dah. Okey. Kemudian katanya, seperti juga misalnya seseorang itu tidak dapat duduk dekat raja, ini majas lah, ini kiasan ya. Samalah seperti seseorang itu tidak dapat duduk dekat raja jika orang itu berbau busuk dan badannya kotor. Samalah. Konsep itu kita boleh implement, kita boleh bawa ke dalam konteks kerohanian yang kita sedang bincang.
Kalau kita kotor dengan dosa, busuk dengan dosa, lepas tu kita duk rasa kita hampir dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Kok mana idea ni? Kan? Pasal orang busuk, orang kotor busuk ni nak duduk tepi raja pun tak boleh. Ini Allah, ini bukan raja, dia maha raja. Dia kan? Saya sebut istilah Allah maha raja, dulu ada orang komplain, dia kata, tak boleh kata lagu tu. Saya cerita maha raja ni, semua ni makhluk saja, tak boleh sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Saya kata, Pak Long ambil dalil mana? Pak Long ambil hujah mana? Dia kata, itu dia mengaji Usuluddin. Dia pun sebut nama-nama Tok Guru Usuluddin tu. Takkanlah nama Tok Guru dia sebut tu. Saya kata, Pak Long, tak apalah, dah Pak Long pegang dengan tu, saya pegang dengan saya, tak ada hal apa nak sebut Allah Maha Raja pun. Kan? Dalil saya apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Itu dalil dia. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang dalil yang menunjukkan Allah itu Maha Raja. Kan? Al-Malik itu Raja. Haqqul mubin, Maha Raja. Dia tersandak tu Palong tu. Dia kata, saya Tok Guru saya kata, aku tak peduli Tok Guru hang, aku kan tak kenal Tok Guru hang tu. Kan? Tapi saya tak cakap untuk kat dia lah. Saya cakap tu dalil dia. Jadi pasal apa pula tak boleh kata Allah Maha Raja? Bukan kata Allah Maha Raja, nampak macam Sultan Pahang, nampak macam Sultan Selangor, nampak macam Sultan Kedah. Bukan lagu tu. Kan? Kita sebut Allah Maha Raja. Kan? Raja kepada segala-galanya. Raja itu dengan makna pemilik, mamluk. As-Sultan. Raja dalam terjemahannya Sultan. Ataupun Malik. Kan? Malik, innahu mamluk. Malik artinya yang memiliki. Maka Allah lah pemiliknya, betul kan? Itu je. Kadang-kadang orang ni terlebih tauhid pun naknya bengong. Baik tu kata mengaji ni nak keluar daripada bengong. Kalau tak mengaji kita duk bengong macam tu kan? Okey. Kemudian katanya oleh yang demikian katanya bahasa lama. Kalau la ni dia pakai oleh itu. Kan? Oleh yang demikian, la dia pakai oleh itu. Bala bencana. Nah, ambil ingat ini. Yang kita kata, kenapa kita kena jaga jangan buruk sangka. Kenapa kita kena sopan santun. Kenapa kita kena baik adab. Ya? Ambil ni. Ini teksnya. Bala bencana itu adalah pembersih dan penukar kepada yang baik. Poin dia sikit je. Bala bencana yang Allah Ta'ala bagi dalam takdir. Kita sebut takdir tadi ya. Bala bencana yang berlaku dalam takdir kita itu, tujuannya adalah pembersih dan penukar kepada yang baik. Allah nak bersihkan kita. Itu saya sebut tadi, hak Allah tu hak Allah. Pat Allah itu pat Allah. Pat kita ada pat kita. Itu dia. Pat kita, astaghfirullahaladzim, minta ampunlah kepada Allah SWT. Jadi pat Allah nak membersihkan kita itu, maka Allah SWT dalam takdir kita memberikan bencana. Ada 4 benda yang kita, 4 istilah yang kita guna pakai. Sama ada dia bencana, atau musibah, atau bala. Lagi satu nama Nama siapa lagi tu? Malapetaka. Malapetaka. Tu cerita dia. Konsep dia lebih kurang sama aja. Allah bagi kat kita tu, rupanya salah satunya nak membersihkan kita. Dan apabila kita dah bersih, Allah tukar kita kepada yang baik. Mana kalau kita tak elok, Allah tukar kepada elok. Jadi termasuk akal kita. Akal kita yang salah tadi, Allah tukar kepada yang betul. Hati kita yang salah tadi, Allah tukar kepada betul. Tingkah laku yang salah tadi, Allah tukar kepada betul. Itulah dia. Itu kerja Allah SWT. Masya Allah. Kemudian katanya, Nabi pernah berkata, ada hadis, musannif sandar kepada hadis. Ya, Nabi bersabda, demam sehari itu adalah menyapu bersih dosa setahun. Hadis ini walaupun sifat hadisnya fadail, tapi boleh dipakailah. Dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah ni, hadis dhaif bukan palsu. Wahabi punya pandangan hadis dhaif itu palsu. Dia tak boleh pakai. Pada dia kalau pakai hadis dhaif, pakai hadis palsu kata dia. Kan?
pada kita ahli sunnah wal jamaah dah, hadis dhaif adalah hadis dhaif, bukan palsu. Dia boleh dipakai khususnya terkait dengan apa dipanggil lijazbatil amal, untuk keseronokan beramal ni, kan? Jadi boleh pakai, tak ada hal. Bahkan kalau ada hadis-hadis yang mendukungnya, martabat hadis dhaif itu boleh naik, ya, boleh sampai jadi hadis marfu', boleh naik lagi dan naik lagi. Begitu. Ya, itu dalam ahli sunnah wal jamaah. Berbezalah dengan Wahabi. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi SAW bersabda, demam sehari itu, demam sehari, demam itu musibah, demam itu boleh disebut malapetaka, walaupun kecil ya demam ni, tiap kan. Tapi kita andaikan dalam lingkungan itulah, lingkungan musibah, lingkungan malapetaka, lingkungan bencana, ya kan, dalam lingkungan itu. Demam sehari itu adalah menyapu bersih dosa setahun. Kalau kita baik adab, kalau kita jaga tidak buruk sangka kepada Allah, jaga adab sopan kita dengan Allah, maka demam yang Allah bagi kepada kita tu membersihkan dosa kita setahun, berdasarkan kepada hadis inilah. Hadis baginda Nabi SAW. Kalau tak salah yang meriwayatkan hadis ini Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad, kitabnya. Jadi tetaplah perawi-perawi hadis ni, dia bawa hadis ni dalam kitab-kitab mereka. Kalau hadis ni hadis yang tak boleh pakai, ulama pun tak bawa, dan ulama kita kan, ni alim ulama kita bawa dalam kitab-kitab mereka. Termasuklah Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullahi alaih yang kita baca ni. Jadi hadisnya nampak bunyi macam itulah, demam sehari itu adalah menyapu bersih dosa setahun. Nak bagi tahu, kata, bila Allah bagi kat kita musibah, bila Allah bagi kat kita bencana, bila Allah SWT bagi kepada kita malapetaka apapun, sejauh kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka bala bencana itu menjadi pembersih dosa kita, ya, dosa-dosa kita. Kalau demamnya selama setahun. Jadi janganlah minta demam pula lepas ni. Ya Allah, demam. Ya Allah, bagilah aku demam. Sakit urat dia tak mau, dia nak demam. Mungkin sakit urat lebih banyak lagi kan, lebih banyak membersihkan, mungkinlah, kita tak tahulah, sebab kita tak bisa berjumpa dengan hadis sakit urat. Tapi hadis demam kita jumpa pagi ni. Jadi jadi justru mengingatkan kita bukan tentang demam saja, apapun yang berlaku dalam takdir kita itu, semuanya menjadi pembersih kepada dosa kita. Nah, kalau begitulah keadaannya, kenapa kita tak ajak diri kita supaya tenang, bahagia menghadapi takdir itu, betul kan? Bahagia menghadapi takdir itu, bersangka baik dengan Allah, jaga adab sopan kita dengan Allah dan sebagainya. Begitulah maksud musannif dalam menjelaskan syarahan yang ke-18 ya, khusus syarahan 18. Dan kata kuncinya masihlah untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita ilmu pagi yang berbahagia ini, mencerahkan akal kita, mencerahkan hati kita, kan? Dan melimpahkan kepada kita upaya untuk melakukan amal-amal baik, ya, yang menghubungkan kita dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankanlah kepada kami. Jadi sampai di situ, kemudian kata musannif syarahan yang ke-19, kita akan sambung next kita punya mengaji. Summa qala wallahu a'lam. Okey, ada soalan yang perlu dijawab kah? Ya, ini boleh. Pemimpin-pemimpin kita yang buat tak elok. Untuk kita bermusibah. Nak kawan kita katakan masuk dalam golongan yang maksud saya Buat salah. Okey. Ayat ni buat salah. Okey. Ada pemimpin yang salah. Okey. Dia, kalau kita balik kepada metod fiqh, metod usuluddin pun, orang yang buat salah itu, orang itulah yang akan menerima tanggungjawab. Okey, dalam konteks pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin ni, apa, kalau kita bincang dari sudut Islam lah, dari sudut Islam ni,
siapa saja yang kita angkat jadi pemimpin, bila dia jadi pemimpin, kita angkat dia, berarti kita pun dipertanggungjawabkan. Dalam Islam dia macam tu, kan? Dalam Islam ni dia ada orang panggil apa ya? Dia ada menyangkut. Dia ada menyangkut. Jadi walaupun dasarnya ialah siapa yang buat salah, dialah yang bertanggungjawab. Tapi dalam konteks siasah ni dia lain sikit. Memang ada perbincangannya. Sebab pemimpin diangkat oleh kita. Diangkat oleh rakyat. Jadi ketika kita mengangkat mereka menjadi pemimpin, jika kita menyedari bahawa mereka ini bukanlah orang yang benar untuk jadi pemimpin, maka ketika itu salah itu berbalik kepada kita juga. Salah itu balik kepada kita. Tapi kalau masa depa kita angkat depa tu, depa bagus baik. Tapi bila dia tengok duit, dia jadi gelap mata. Dan depa buat kesalahan-kesalahan, maka ketika itu kita tak terlibat dengan salah itu. Ya, sebab kita melihat apa yang zahir. Ya, kita melihat apa yang zahir. Jadi pandangan zahir itu adalah pandangan yang sah. Cuma Allah ajak kita dalam hal melantik, dalam hal siasah ni Allah ajak kita dalam Quran banyak tempat tak? Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya'akum min dunil mu'minin. Ini salah satu. Allah ajak kita. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat menjadi pemimpin-pemimpin kamu selain daripada orang yang beriman. Melayu pun tak boleh. Kan? Melayu pun tak masuk dalam poin di sini. Allah suruh angkat jadi pemimpin orang-orang yang beriman. Orang beriman, angkat orang yang beriman jadi pemimpin. Allah ajak begitu. Tapi kita ni kadang-kadang kita tu betul dah, hak belakang pula tak betul. Ini suasana lah, ini kita panggil suasana lah. Yang pada satu sisi ada hadis Nabi dalam Asharul Ma'azi, kitabnya ada sebut. Suasana bala dia panggil, suasana bala. Kita lantik pemimpin, mula elok, lepas tu dia buat kerja jahat. Kita lantik mula elok, dia buat kerja jahat. Makna kita lantik tu betul dah. Atas firman Allah, atas ilmu Allah Ta'ala ni kita lantik orang yang beriman. Tapi dia pula menyeleweng. Dia tu diluar daripada kita punya pertanggungjawaban lah. Boleh clear nak sebut no? Jadi dia perkara siasah ni perkara yang ijtihadi. Maksudnya dia sentiasa ada ijtihad. Itu perkara siasah. Dia sentiasa ada ijtihad. Sejauh ada siasah itu, ada politik itu, adalah ijtihadnya. Dia takkan tahun ni macam ni, dia takkan tetap macam tu, tak. Sebab itu ada perkara, ada keadaannya Nabi bertahalluf siasi dengan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Di satu keadaan Nabi SAW berperang pula dah dengan Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Itu adalah ijtihad siasah dia panggil. Yang dia boleh jadi satu masa dia boleh ngam, satu masa dia kena berpisah. Macam politik kita berpisah dengan DAP ya. Kan? Pada satu ketika kita boleh bersama sebab dia setuju dengan kaedah kita, dengan syarat kita. Tapi di satu keadaan kita kena pisah sebab dia bercanggah dengan syarat kita. Begitulah. Itu siasah. Dan pandangan berkaitan dengan keterkaitan kita dengan pemimpin yang kita angkat pun, dari sudut siasah dia tak akan habis ijtihad itu. Dia akan ada. Begitulah. Clear makna? Wallahu a'lam. Maknanya itu pengaruh dengan politik Johor Baru dengan Johor dengan Negeri Sembilan. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Kak Ina ada soalan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah lana futhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. استغفر الله العظيم. الله أكبر.